Heran Indonesia maju. Saya tak ada heran lah Indonesia maju. Indonesia memang maju pun. Punyalah ramai orang Indonesia baik-baik hati dengan saya cakap bagus-bagus cakap benda yang baik-baik Orang Malaysia ini sampai nangis gara-gara orang Indonesia. Tapi sebenarnya, kebanyakan rakyat Malaysia fikir mereka faham tentang Indonesia. Banyak wisatawan Malaysia memuji sikap sopan dan bantuan luar biasa selama di Indonesia. Warga Malaysia yang merasa kagum hingga meneteskan air mata melihat kemajuan kota dan layanan ramah di Indonesia sering menjadi viral di media sosial. Walaupun ungkapan tersebut kadang-kadang digunakan sebagai judul video untuk menarik perhatian, terdapat beberapa narasi serupa yang mencerminkan pengalaman positif wisatawan Malaysia di Indonesia. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua pengalaman sama. Terdapat juga kasus viral yang bertentangan, seperti seorang wisatawan Malaysia yang memberikan rating rendah kepada Jakarta, yang kemudian memicu perbincangan hangat di kalangan netizen kedua negara. Orang Malaysia ini sampai nangis gara-gara orang Indonesia. Setelah puas liburan di Indonesia, tibalah waktunya mereka pulang. Tapi mereka nggak nyangka bakal dapat ucapan seperti ini dari orang Indonesia. Kita sudah selesai selama di Jakarta sama di Bandung. Bila ada yang tak senang di kawasan sini. Mohon itu mohon maaf ya. Silakan dah. Maaf. Kami pun sama. Semua selamat sampai Malaysia. Amin. Boleh kalau ada murah rezeki. Datang lagi. Ya, pasti. Momen sederhana tapi bikin haru. Dari sini kelihatan kalau hubungan Indonesia dan Malaysia itu kayak adik kakak. Kadang ribut, tapi sebenarnya saling sayang. Gimana menurutmu? Komen ya. Heran Indonesia maju. Saya tak ada heran lah Indonesia maju. Indonesia memang maju pun. Cuma kadang-kadang orang kat dalam Indonesia tu tak berapa nak maju lah. Dan saya juga heran, surau secantik tu ataupun masjid secantik ini orang tak nak pergi. Tempat-tempat yang percuma jadi orang tak nak pergi. Tu saya heran. Punyalah ramai orang Indonesia baik-baik hati dengan saya cakap bagus-bagus cakap benda yang baik-baik tapi adalah minoriti yang cakap yang tak berapa sopan sangat ataupun saja cari masalah. Majoriti tu tak boleh mempengaruhi yang minoriti yang sedikit ni. Apapun 10 malam terakhir guys, yang tengok video ni jangan lepaskan peluang anda kerana tak tahu tahun depan kita boleh jumpa malam Lailatul Qadar ataupun tidak. Semua orang akan melalui malam Lailatul Qadar. Cuma kita tengah buat apa? Kita tengah beribadah ke ataupun kita komen yang sia-sia? Kebanyakan rakyat Malaysia fikir mereka faham tentang Indonesia. Jiran terdekat, bahasa hampir sama, budaya serumpun. Tapi sebenarnya, kebanyakan apa yang rakyat Malaysia percaya tentang Indonesia ialah salah faham yang telah berakar umbi selama bertahun-tahun. Dan salah faham ini bukan kecil. Ia menghalang kita daripada melihat peluang, menghormati jiran dan memahami realiti sebenar. Hari ini kita pecahkan 10 salah faham terbesar yang rakyat Malaysia ada tentang Indonesia dan setiap satu disokong oleh data dan fakta. Sebelum kita mula, saya nak minta satu perkara yang penting. Setiap kali saya buat video tentang Indonesia, ada yang cakap saya cuba menjadi juru cakap Indonesia. Itu bukan niat saya. Niat saya ialah memastikan rakyat Malaysia mempunyai gambaran yang tepat tentang jiran kita supaya kita boleh membuat keputusan yang lebih baik sama ada dalam perniagaan, pelaburan atau hubungan peribadi. Kalau anda setuju bahawa maklumat yang tepat lebih penting daripada andaian yang selesa, tekan subscribe sekarang. Kita perlukan komuniti yang berfikiran terbuka. Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua penonton dari mana-mana sahaja anda menonton dan jom kita betulkan salah faham ini satu persatu. Salah faham pertama, Indonesia miskin dan mundur. Ini mungkin salah faham paling besar dan paling berbahaya. Ya, KDNK per kapita Indonesia lebih rendah daripada Malaysia. Tapi, KDNK total Indonesia ialah 1.4 trilion dolar AS menjadikannya ekonomi terbesar di ASEAN dan antara 16 terbesar di dunia. Indonesia ialah ahli G20. Malaysia tidak. Jakarta mempunyai kereta api laju pertama di Asia Tenggara. Ekonomi digital Indonesia bernilai lebih 110 bilion dolar Amerika Syarikat, 3 kali ganda Malaysia. Indonesia mempunyai lebih 10 unicorn startup. Malaysia mempunyai 1. Memanggil Indonesia miskin ialah seperti memanggil sebuah syarikat gergasi yang sedang berkembang pesat sebagai syarikat kecil hanya kerana gaji per pekerja lebih rendah. Skala dan momentum ekonomi Indonesia sangat besar. Adakah anda pernah menganggap Indonesia sebagai negara miskin? Jujurlah di komen. Tidak mengapa. Yang penting kita betulkan persepsi itu sekarang. Salah faham kedua.
semua rakyat Indonesia mahu bekerja di Malaysia. Realiti ialah Malaysia memang mempunyai ramai pekerja Indonesia, tapi arus ini semakin berubah. Dengan gaji di Indonesia yang meningkat, kelas pertengahan yang berkembang kepada 70 juta orang dan peluang dalam negara yang semakin banyak, terutamanya dalam ekonomi digital dan startup, semakin ramai rakyat Indonesia memilih untuk kekal di Indonesia. Malah kadar kepulangan pelajar Indonesia dari luar negara ialah 67% berbanding hanya 23% untuk Malaysia. Indonesia semakin mampu mengekalkan bakat mereka sendiri. Salah faham ketiga, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sama. Ini salah faham yang kelihatan kecil tapi sebenarnya sangat penting. Ya, kedua-dua bahasa berakar dari rumpun yang sama dan banyak perkataan yang serupa. Tapi bahasa Indonesia telah berkembang secara berbeza selama lebih 75 tahun dan banyak perkataan mempunyai makna yang berbeza. Pejabat dalam bahasa Indonesia bermaksud pegawai. Bisa bermaksud boleh. Polisi bermaksud dasar atau polisi. Budak dalam bahasa Melayu bermaksud kanak-kanak, tapi dalam bahasa Indonesia ia boleh dianggap kasar. Perbezaan ini telah menyebabkan banyak salah faham dan kadang-kadang situasi yang memalukan antara rakyat kedua-dua negara. Soalan pantas, pernahkah anda mengalami salah faham bahasa dengan rakyat Indonesia? Kongsi cerita lucu anda di komen. Salah faham keempat, Indonesia hanya pandai dalam seni dan budaya, tapi lemah dalam teknologi. Ini sangat jauh dari kebenaran. Indonesia mempunyai ekosistem teknologi yang antara paling dinamik di Asia Tenggara. GoTo Group, Traveloka, Sendit, Kopi Kenangan, Halodoc, semuanya ialah syarikat teknologi bertaraf global yang lahir dari Indonesia. Ekosistem fintech Indonesia dengan QRIS yang diterima di lebih 30 juta merchant jauh lebih matang daripada Malaysia. Indonesia juga sedang membina kilang bateri kenderaan elektrik dengan CATL dan LG. Menganggap Indonesia hanya pandai dalam seni dan budaya ialah seperti menganggap Jepun hanya pandai membuat sushi. Salah faham kelima, makanan Indonesia sama dengan makanan Malaysia. Ini topik yang selalu mencetuskan perdebatan. Ya, banyak hidangan yang dikongsi bersama seperti rendang, sate dan nasi goreng. Tapi, kepelbagaian masakan Indonesia jauh lebih luas kerana saiz negara dan kepelbagaian etnik mereka. Indonesia mempunyai lebih 300 kumpulan etnik dengan tradisi masakan masing-masing. Rawon dari Jawa Timur, papeda dari Papua, coto Makassar dari Sulawesi, babi guling dari Bali, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang. Kebanyakan hidangan ini langsung tidak wujud di Malaysia. Mengatakan makanan Indonesia sama dengan makanan Malaysia ialah melihat hanya permukaan, tanpa memahami kedalaman budaya masakan Indonesia yang sangat luas. Adakah anda pernah mencuba makanan Indonesia yang tidak wujud di Malaysia? Hidangan mana yang paling mengejutkan anda? Komen sekarang. Salah faham keenam. Jakarta ialah bandar yang kotor dan tidak teratur. Persepsi ini mungkin tepat 10 tahun lalu. Tapi Jakarta hari ini sedang melalui transformasi yang sangat pesat. MRT Jakarta beroperasi sejak 2019. Transjakarta ialah BRT terbesar dunia. Kereta api laju Whoosh sudah beroperasi. SCBD menyaingi mana-mana daerah perniagaan ASEAN. Pembangunan berjalan pada kelajuan yang luar biasa. Ya, Jakarta masih mempunyai masalah kesesakan lalu lintas dan banjir. Tapi menganggap Jakarta masih seperti dahulu ialah seperti menilai KL berdasarkan keadaannya pada tahun 1990-an. Salah faham ketujuh. Indonesia tidak mempunyai jenama global yang kuat. Bali sahaja ialah jenama pelancongan yang lebih dikenali secara global daripada mana-mana destinasi tunggal Malaysia. Wonderful Indonesia telah memenangi pelbagai anugerah antarabangsa. Indomie ialah jenama mi segera yang dijual di lebih 100 negara. Kopiko dijual di lebih 80 negara. Indonesia juga ialah pengeluar kelapa sawit terbesar dunia, pengeksport arang batu terbesar dan pengeluar kopi keempat terbesar. Jenama dan produk Indonesia ada di mana-mana di dunia. Kita hanya tidak menyedarinya. Soalan menarik. Berapa banyak produk Indonesia yang anda gunakan tanpa sedar setiap hari? Fikir sejenak dan komen jawapan anda. Salah faham ke-8. Sistem pendidikan Indonesia lemah. Ini semakin tidak tepat. Universitas Indonesia dan UGM berada dalam QS World Rankings. Program beasiswa LPDP menghantar ribuan pelajar Indonesia ke Harvard, Oxford, Cambridge, MIT setiap tahun.
Penerbitan penyelidikan Indonesia melonjak 3 kali ganda dalam sedekad dan kadar kepulangan pelajar tajaan 67% menunjukkan sistem yang berkesan dalam mengekalkan bakat. Pendidikan Indonesia sedang berubah dengan pantas. Salah faham ke-9. Indonesia tidak demokratik atau tidak stabil secara politik. Indonesia sebenarnya ialah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia selepas India dan Amerika Syarikat. Pilihan Raya Umum Indonesia ialah salah satu operasi pengundian paling besar di dunia dengan lebih 190 juta pengundi berdaftar. Peralihan kuasa berlaku secara aman. Indonesia telah melalui beberapa peralihan presiden secara demokratik sejak era reformasi 1998. Kestabilan politik Indonesia dalam 2 dekad kebelakangan ini sering diabaikan oleh rakyat Malaysia yang masih memegang persepsi lama. Adakah anda tahu bahawa Indonesia ialah demokrasi ketiga terbesar di dunia? Adakah ini mengejut anda? Komen reaksi anda. Dan salah faham ke-10 yang paling penting dan ini yang saya simpan untuk akhir. Rakyat Malaysia fikir hubungan Malaysia-Indonesia ialah hubungan abang-adik di mana Malaysia ialah abang yang lebih maju. Realiti 2026 ialah hubungan ini semakin menjadi hubungan antara dua rakan setaraf. Indonesia dalam banyak aspek sedang menyaingi dan mengatasi Malaysia. Ekonomi lebih besar, pertumbuhan lebih pantas, ekosistem digital lebih matang, kereta api laju sudah ada, jenama global lebih kuat. Pengaruh diplomatik sebagai ahli G20 lebih besar. Mentaliti abang-adik ini bukan sahaja tidak tepat, ia menghalang Malaysia daripada melihat Indonesia sebagai rakan strategik yang setaraf dan menghalang kita daripada memanfaatkan peluang yang wujud apabila dua negara bekerjasama secara seimbang. Jom rumuskan. 10 salah faham ini bukan sekadar persepsi yang salah. Ia ialah halangan yang menghalang rakyat Malaysia daripada memahami realiti sebenar, menghormati jiran secara sewajarnya dan memanfaatkan peluang yang wujud. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia bukan sekadar pembekal tenaga kerja. Indonesia bukan versi lemah Malaysia. Indonesia ialah kuasa ekonomi yang sedang bangkit dengan kelajuan yang mengagumkan dan Malaysia perlu mengemaskini persepsinya segera. 2 perkara utama. Pertama, salah faham tentang jiran kita bukan sekadar masalah pengetahuan. Ia ialah masalah strategik yang boleh menyebabkan kita terlepas peluang dan membuat keputusan yang salah. Kedua, menghormati kekuatan jiran bukan tanda kelemahan, ia tanda kematangan dan kebijaksanaan. Soalan terakhir untuk anda. Daripada 10 salah faham ini, yang mana satu paling mengejutkan anda? Dan adakah anda mempunyai salah faham lain yang anda ingin saya bincangkan dalam video seterusnya? Tinggalkan komen sekarang, saya baca setiap satu. Pandangan warga Malaysia terhadap Indonesia memang sangat beragam dan seringkali terbelah antara persepsi, miskin, dan maju karena perbedaan indikator ekonomi yang mereka lihat. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.